Pada suatu petang yang redup di sebuah kampung, Mak Andeh sedang sibuk di dapur. "Bang, tolonglah pergi cari kayu api sikit. Nak masak pun dah tak ada api." Pak Pandir yang tengah seronok duduk di bawah rumah sambil mengupas pisang, pandang je muka Mak Andeh sambil tersengih. "Aku nak makan pisang bakar dulu. Lepas makan nanti barulah aku pergi cari kayu api." Mak Andeh mengeluh perlahan. "Bang, kalau tak ada api, macam mana nak bakar pisang tu?" Tapi Pak Pandir tetap dengan pendiriannya. "Kalau tak bakarkan aku pisang ni dulu, aku takkan ke mana-mana. Aku nak pisang bakar sekarang juga." Mak Andeh dah faham sangat dengan perangai suaminya yang lurus bendul ni. Dia ambil sikit arang dari tungku yang dah sejuk tu, sapu perlahan-lahan pada pisang mentah tadi. Lepas tu dia serahkan pada Pak Pandir. "Nah bang, ni pisang bakar. Panas lagi," katanya selamba. Dengan gembiranya Pak Pandir menyambut pisang tu. "Hah, macam nilah isteri yang baik," katanya sambil terus menggigit pisang tu dengan penuh semangat. Tapi sebaik saja digigit, muka Pak Pandir terus berubah. Matanya terbeliak, lidahnya terjelir sikit. Kenapa pahit ni? Tak rasa pun macam pisang bakar yang selalu aku makan," katanya sambil tengok pisang yang dah comot dengan arang kat tangannya. Mak Andeh hanya ketawa kecil. "Bang, kalau abang nak rasa yang sedap, kenalah cari kayu api dulu. Barulah boleh kita bakar betul-betul." Tersentak Pak Pandir dengar kata-kata Mak Andeh tu. "Oh, macam tu rupanya. Patutlah tak sedap. Baiklah. Aku pergi sekarang cari kayu api." Dari jauh, kedengaran suaranya yang ceria. "Lain kali, kalau nak sedap, kena usaha dulu, baru berbaloi makan." Mak Andeh hanya mampu tersenyum sambil menggelengkan kepala melihat telatah suaminya. "Beginilah nasib jadi isteri Pak Pandir," bisiknya perlahan sebelum menyambung semula kerjanya di dapur. Begitulah ceritanya. Okey, bye.